Wayang Kulit Arifin, Kisah Perminangan, Darapok Dogo, Part 6 tamat. Berarti buat apa pula buat dagang? Di sini wak lun tempat caha tempat luar. Lepas tu? Bila tempat caha tempat ceruh tempat luar hari ni wak lun aku nak tanyalah mu. Nak sapu kau seluk dari tubuh harian dari muka perbuatan raja di atas diri kita. Sapu seluk tubuh harian muka tu. Hak raja buat aniaya di atas sifatmu, di atas aku sendiri. Sampai aku selok pesel tak menyedarkan diri. Lepas tu, aku nak tanyalah, kalau kamu sanggup di antara dua tu, aku nak alih lah rupamu, dan aku nak alih rupa wak you. Rupa tu lagu mana? Hari ni aku alih rupamu jadi rupa Tuan Puteri Siti Dewi, raja kita. Aku jadi Tino. Mu jadi orang Tino. Tino lah bukan. Nak berjalan tak boleh je pergi dah orang. Hai tak apa lu, kau mu jatuh mu ceritik bukan. Lepas tu nak buat lagu mana pada? Mu mari dekat aku. Aku nak luduh dalam mulutmu. Bila aku luduh dalam mulutmu, menjadilah rupa perempuan tak lain tak bukan ialah rupa Mokcik Tuan Puteri Siti Dewi. Lagu kan lalu. Ku tak faham dah kau cakap. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Tamil, tak apa faham lagu kan. Saja mu je tak ertinya. Muka mudah sangat. Lah, ikut mulah pada kau. Aku main kat muda. Mu ngangau mulut boleh. Aku nak minta hari ni. Kamu jadilah seorang tubuh bernama Tuan Puteri Siti Dewi. Isteri Mah Raja Seramu. Apa kalau menjadi Tuan Puteri Siti Dewi isteri Mah Raja Seramu, mu jadi isteri aku pula boleh. Lagu mana pelik mu ni? Mereka mana sama jantan? Aduh. Kau ni boleh botan apa? Jadi boleh botan lah. Hak reduk syulah ni lewat tak lewat pun tu ni. Dengar muka lagu lain. Walau tidak lagu tu. Lah. Banyak sikit aku. Nak jadi retina dah aku ni. Nganggur mulut. Nganggur mulut lah. Jangan buat keruh ya. Itu apa dah kau? Keruh kau ada pula. Jangan buat keruh. Lah apa tu. Aku bahasa keruh tu tak tahan tu. Tak apa aku luduh lalu. Nganggur mulutmu. Kau nganggur dah. Tu kasih. Jangan tu. Puh lalu. Tu. Mani hai mulut pada kau Aduh. Allah mani. Mu tak keruh ni dah. Dok aku waktu lalu. Apa pada kau sejuk aku ni dah. Sejuk ni. Sejuk nama lagi. Alah. Yalah dah. Alah punggung pula cantik. Alah punggung Mokcik Tuan Siti Dewi. Tak ada iya dah ni. Ya mana pula ya? Ya Mokcik Tuan Puteri Siti Dewi dah. Aku ni Mokcik Tuan Puteri Siti Dewi. Yalah kau buat dah kau? Yalah dah buat lu kalau ada cermin mungkin tilik. Tak ada cermin mu ambil air boleh puruk. Sumpah cermin je kau nampak. Yalah dah.
Ayo, yo dah aku jadi tino dah, yo. Aku jadi tino dah. Jadi tino dah, yo. Tidak jadi tino dah, rupa serupa dah buat cik tu pergi Dewi. Ha, mu duduk di sana dulu. Paku kau lagu mana? Gila mu duduk ni. Ha, tak apa aku duduk ni. Mu walek yo. Aku alih rupa mu jadi rupa mah raja Anume. Rupa apa nama? Rupa mah raja Anume serupa dengan rupa mah raja Anume. Nama munyo raja Anume Gargosi. Nama Anume Gargosi. Berani kau penakut? Hai berani woyo. Nama Anume ni orang berani. Gagok kuasa kebab penimu tanam sohu. Nama Anume Gargosi. Kamu nak luduh juga kalau mulut aku. Kalau aku tak luduh, mu tak boleh jadi Anume Gargosi. Lalu dah pokok mu jangan keruh lah. Hak bahasa keruh ni lah ya oi. Ha, tak apa aku tak keruh, mari dekat aku. Aku bimbang dah kau takutnya keruh. Keruh ni bengok juga aku tu tak boleh. Ha. Tu selalu jangan keruh. Pakai aku ngangau kat mutu selalu. Ha, jagalah dia aku nak luduh dalam mulutmu. Ha, ngangau dah. Ha, jagalah ni. Stop dulu. Pelan lagi dulu yang lepas tu. Buat sopir hak lain. Hai, tak apalah aku luduh. Kali ni aku tak keruh dah. Ha, keruh salih baca keruh. Ha, aku ngangau dah tu. Ha, puh. Alah, manis kan? Muakam ni saya kakak. Manis gini mula suruh. Bapa pula ya. Yo. Ketar dah pula dah. Yo, ketar. Ketar. Kenali aku. Kenal lagi. Bapunya lagu tu. Tahu asal kenal lagi. Ketas juga kenal lagi. Ha, mu contoh jamuh tubuh badanmu tu. Tak ada dah tubuh badan wayu. Jadi ada tubuh badan Anume Gargosi. Ya Allah, kata. Alah, besar boleh. Ya Allah, dah kali. Nama apa nama? Nama Anume Gargosi. Anume Gargosi ni jadi ke mana dengan Tuan Puteri Siti Dewi denganmu? Sebentar lagi aku alih rupa aku dulu. Aku nak jadi Maharaja Prabu Sena. Pak royaklah apa yang telah terjadi di atas diri kita di antara tiga. Banyak aku nak tahu banyak. Antara orang topok jengku, orang bijak laksana, pelajaran penuh dari dalam dada ilmu amal penuh dia dalam tubuh. Ucatan ajian tersono. Berdakatkan siku lengan. Berdiri katakan kaki tunga. Baca isyarat dari dalam tubuh. Ilmu amal dari dalam dada. Supaya akan kerja bermin 3 kali. Nak menjadi katakan Maharaja Prabu Sena punya. Maharaja Prabu Sena. Dia boleh alih syara. Kita duk syara dulu. Kau mana lagu ni? Nama. Kami Maharaja Prabu Sena. Kamu ini anak neku namanya Maharaja Anume Gargosi.
Dan sebelum belakang tu Tuan Puteri Siti Dewi isteri kepada kami Maharaja Prabu Sena. Jadi bernama ni Anemai Gelegasi ni anak. Kamu jadi anak Anemai Gelegasi. Pak Syara ni Syara. Ha, nak buat lagu mana? Ha, tak kaya duk Syara wak gini. Kalau pergi ke Bandar Kota Baru, pergi ke Kabimo, pergi ke tempat hari duk jual main teh, benda tu orang kena. Syara ni Syara wak dia kata. Ha, tubuh dia lagu lain. Lo ni tak boleh kira tu. Macam-macam orang boleh buat. Sebab orang zaman sains teknologi bukan you. Ada main kergasi. Pula. Cerita sungguh beda kau. Kalau soal dia kutu, dia pelepas kutu. Marilah. Ada main kergasi. Dia lagi isteri daripada abang. Tuan Puteri Siti Dewi. Kita pergi dalam negeri Kuala Luar. Bila kita pergi dalam negeri Kuala Luar, seramo ni dia mudah sangat katakan gila hati. Masa dia benci tu katnya kata kusinya hamak Allah. Bila dia dengar Tuan Puteri Siti Dewi kahwin dengan siapa-siapa, ikut katakan siapa-siapa. Dia gila semula ke Tuan Puteri Siti Dewi, baik anak naku Maharaja Nemai Gelegasi. Tahu dah benda tu. Faham dah. Muka lama duk beramal ke dia. Tapi ni Syara. Syara tu nyo, seraknya berjumpa dengan Syai kena. Ni Syara apa saudara dia kata. Juga ya. Aculah berterah sikit. Berterah pun modal tula dah. Tak boleh nak berterah dah. Betul. Allah tu duduk belah. Payuh mana pek sikit suara jadi lagu lain. Berubah juga dah sulung. Orang lain mudah berubah. Aku tak boleh berubah. Alah nak terang-terang. Kau duduk dia tu lah aku nak terang. Tu. Aku Anemai Gelegasi. Macam tu juga. Lah anda dengar, hei, ayah dah Raja Prabu Sena. Boleh kira tu setara tu. Boleh kira tak apa dah lah. Kena pakai juga kot dia pun. Hei, aku Anemai Gelegasi. Orang pakai, orang pongok. Telah makan api, berani makan. Tak kena kata aku. Marilah anak-anak kumah Raja Nemai Gelegasi dan adik Tuan Puteri Siti Dewi. Kita berjalan menuju ke negeri Kuala Luar. Silalah abang patut ikutkan sebelah belakang. Maharaja Prabu Sena bawalah anak serta isteri nak menuju dalam negeri Kuala Luar. Abang berjalan berfikir. Berjalan berfikir. Fikir dati kamu dalam dada. Kita api nak kamu tak sabar. Menjalan adik Silo adik dan silo anak aku. Ikut katakan belum lagi apa pada kau adina. Marilah adik. Silo ni anak aku.
Duduk di tengah jalan Pak si Pene 3 ni. Kuyon. Tahu. Orang depan ni masuk kena. Dah mocek dah ni. Siapa dia? Mocek. Mocek mana? Mocek tu ada sendiri ya? Oh, betul lah dulu mocek tuan nama. Sekarang ni tidak mocek tuan nama tu. Kami sudah kahwin dah dengan Mah Raja Prabu Sena. Pujuk kata kem tinggalan dengan kamu dulu lagi. Oh, dah lepas edoh lo kau. Yo edoh cerah ni 3 bulan 10 hari. Tak lepas lagi tu Asya. Lepas dah ni. Maksud ni tu. Ni apa? Ni boleh. Dok baru baru 2 bulan dah apa lagi. Tak nak kira gila ni. Dia kira yang itu pula ni. Kira belum cerah lagi. Kira belum cerah aku memang pelik lah kau dia. Jadi mungkin nikah dengan dia ni. Amor nikah dengan dia ni lama masa tu. Lebih kurang 3 tahun tu. Ayoh, kok mana pula? Betul dia isteri amor nama dia Tuan Puteri Sri Dewi. Duduk hijau ni. Jadi balik dia gitu gini wano ni. Dulu mocek lari ke. Mak kata tuanku, mak raja selama hamba mocek. Lepas tu, mari kat jumpa dengan batik kriok. Masuk mana? Masuk mana tu lah. Mocek suruh batik masuk rumah dapur. Ambil nasi dingin 3 hari suruh makan. Amo tak ingat hak tu. Duduk kita bengok api dah. Balik kuih belakang lah. Jadi raja ni nama apa ni? Apalah nama Mah Raja Prabu Sena. Adik belakang tu. Allah cakap itu nampak semak dia dah. Gakuh dia. Berani. Nama apa dia tu? Tanya dia lah nama dia boleh royak sendiri. Kau dia ada mulut. Cerdik belakang pun ni. Nama kau dia lah di belakang tu. Nampak semak gakuh ni. Bernama. Aku kata bernama tengah lagu dia dengar. Slow sikit. Slow bunyi suara aku malam. Mana dia duduk kecil sore. Suara masa cek. Cerak dah, ya Allah. Orang saya nak kira Thailand ni. Orang boleh bubuh belakang. Pula ni. Masa ni untuk bubuh belakang tu. Tu. Ni siapa dia tuan nama ini? Itu punak putih ceria. Rambut tak kepala tak ada rambut. Tubuh kurus supaya cicak kabik di pintu. Mana dia ni? Remo ni nama kamu dia. Tak nak tahu cicak kabik pintu dah kabik pintu. Nama. Nama Anuman Gelegasi. Nama Anuman Gelegasi. Aku mana ni boleh ni? Pada bubuh lagi ke kok Anuman Gelegasi. Royak sungguh Nama hos benar. Nama hos benar Anuman Gelegasi. Nama hos benar Anuman Gelegasi. Jadi demo ni sudah kita dekat. Jadi sorong jatuh nak dengar tak boleh. Nama apa demo ni? Tak dengar mu royak. Kita kenal jauh kedua dulu. Tak kenal lagi. Tak kenal kerana kenal tu. Kau boleh ni. Memang kamu bengok ni. Memang tak kira mak. Kamu tak boleh Biar ni pula lah. Nak tanya
ni. Kenal lah kita ni Abang Mak. Memang kenal dah. Kenal dia. Abang Mak mata luar. Dia ni pelik ni. Motar ni cara ni. Kenal Mak Kenal dah. Abang Mak mata luar. Itu gajah. Yolah dah. Pandai dia ni. Nama. Aku Anoman Kolokasi. Anoman Kolokasi. Berani kau dengan aku? Aku berani. Aku nak tampar kan hari ni. Lah tampar tu. Tampar ni mutuk. Kenal kau duduk sama apa ni? Dia amat dia dah boleh tampar. Apa ni? Mau dengan kapuk penyawan ni. Bau gila babi kakak. Dia dekat yolo lah. Gerak. Pakai ke dah ni? Kau memang lah. Mau ni cara dia mau nak mikir. Mau nak bagi bengok. Kita mikir ke mana? Suruh tu yolo tu. Tahu apa dia? Suruh buat darah lama untuk jumpa dia. Dekat-dekat 20 tahun tu dia rasa. Tapi yolo tu. Biarlah ke mana-mana pun mungkin kamu kata buat darah mu tu. Tapi buat darah mu memang tahu. Bukan orang yoh buat darah mu. Sorok tu kat sorok yoh tu. Takut ada orang gitek curi tak tahulah. Paling lah begini. Nama Samak Mata Luar. Tahu Mata Samak Luar. Nama dia apa dia yang betul bekal tak aku. Dia tak boleh lembut ni. Bayar dia. Aku Anoman Kolokasi. Anoman Kolokasi. Mana siapa? Anak Mas Raja Prabu Sena. Depan ada Tewati Dewi ni, dia bono aku. Tu balik pula. Tak nak siapa. Pula molek. Podakan jering kalau lagu ni. Hari mana dah duduk kira dengan dia lah. Kita lagi sampai oyak kau aja gitu. Bengok ni semua orang ni. Nak kau dah tinggal. Ya, mai. Sampai duduk dulu ni. Antara pengasuh Said dengan pengasuh Abang Sama. Apa kala dia berjumpa ada orang di antara tiga. Berkacak begitu begini kata lah kan? Mengadak tuanku. Maharaja selama di atas bala tak tahu singgah sana punya play. Badiku. Pengasuh Said dan pengasuh Abang Sama. Bagaimana kau Sina? Tengah kata lorak kamu mari. Naik terus ke atas balak istana mengadap amu. Ya, naik muda depan. Jadi malam minggu. Ya, sungguh. Batik jumpa benar pelik. Jumpa benar pelik. Gapo dia kau Sina royak lah. Dengan terus teriak amu nak dengar 12 telinga. Amu nak kelih dengan 12 biji mata. Mau cari. Mau cik mana? Dua-dua Dewi. Gaduh. Dia kahwin dia kata dengan Maharaja Prabu Sena. Dia kahwin dengan Maharaja Prabu Sena. Boleh anak lolon. Namu anak main Kolokasi. Anak siapa pengasuh Said? Anak mocek
Nama anak main gelogosi. Ya Allah, tunggu habis mak kata tu. Jadinya, boleh anak tu. Allah, bekelah anak main gelogosi tu. Kalau begitu anak main gelogosi, nama anak dia. Nama anak main gelogosi. Tapi sorok lah. Sorok lagu mana? Sorok sebut sorok you. Oh, tak kok you. Pakai duit tak klik. Tak koyuh dari dalam. Tu, tak ada. Woyuh tu tu. Oh, dia kata. Oh, ya, apa biyuh dah. Biyuh kadang-kadang mana. Kalau jumpa mana. Sudah anak-anak hidup biyuh. Jadi dia duduk tuan lah ni. Ada duduk tengah jalan. Si pepak. Si pengen tiga lubuk gandu dia kedua. Oh, duduk situ lah. Ya Allah, dia kira kalau tuan aku tak percaya. Tuan aku kita tengok dia. Kalau betul gitu pengasuh. Hari ni amu tak boleh galik lama-lama lagi. Silalah pengasuh. Kita pergi antara tiga ni. Ada gigi lalu. Simak raja kamu. Berkemahkan pakaian. Apa kalau dengar bagi pengasuh bercerita lagu demikian itu. Hati dia duk teringat semula pula pada Tuan Puteri Dewi. Dari sini mau jerpa ke tempat katakan Maharaja Prabu Sena punya. Tuan Puteri Sri Dewi ni adik. Marilah adik bersama-sama dengan Abang Tok Murid, Abang Tok Maruh tu. Hok silap gayu sumber telakuh pada masa dahulu. Adik kena halal kepada Abang Paduka Adina. Wahai Simak Raja Seramu. Jangan lagi kamu panggil adik kepada Adina aku, Tuan Puteri Sri Dewi. Sebab Tuan Puteri Sri Dewi tidak lagi menjadi katakan isteri Tuan aku. Dia sudah menjadi isteri pada dia. Aku lama masa dah aku kahwin dengan dia. Kalau begitu, siapa cik Tuan nama ini? Aku Maharaja Prabu Sena. Siapakan aku boleh anak seorang namanya Maharaja Anoman Korkosi. Oh, ya Allah aku. Tak boleh Anoman Korkosi. Hei! Aku Anoman Korkosi. Dengar, ya Allah. Suara buat nara. Anoman Korkosi. Kau pun tak boleh depan kau. Hei, buat nara mau dah. Apa buat saudara? Ya Allah. Allah lupa dah. Bos saudara nama beliau. Belakang bokok tekuk soda. Itulah wayuh ya. Belakang bokok tekuk soda. Kepala tak ada rambut atas dahi dah. Ya Allah, tu gelap pandai. Kalau begitu, siapa dia ni? Aku Anoman Korkosi. Begini Maharaja Anoman Korkosi. Kamu anak Maharaja Prabu Sena. Aku anak Maharaja Prabu Sena. Hari ni aku nak ambil kelik lah. Isteri aku Tuan Puteri Sri Dewi. Sebab aku masa dulu pun belum lagi aku bersuku dengan dia. Cuma aku hamba halak. Aku kata kepada kesalahan diri dia saja. Hak tu aku tak boleh nak kata apa. Tanyalah ayah nak aku sendiri. Maharaja Prabu
kena serah baliklah isteri aku pada aku hari ni. Kami tak serah mah raja sama ikut mana pun. Walau letak patah pucung melalui. Kata orang adat gajah berjuang dengan kati. Hadak harimau bersambung dengan tahi. Adat kita manusia meniti di atas mayat mengarung dari darah berlima di ujung kristal. Sikimah raja sekamu dia tak berkata apa. Wajah Masjid Arno telah menjadi agam. Akan tapak kaki supaya akan tenang di atas mah raja Prabu Sena boleh.
Ilamaknya kita ni tak molek kata orang di pandai oleh orang sebab Abatik ni isteri kepada Maharaja Prabu Sena. Jangan begitu adik Tuan Puteri Dewi. Marilah adik bersama-sama dengan Abang. Abang kasih, Abang sayang kepada Tuan Abang. Mari paduka adik. Banyak-banyak adik bersama Abang. Abang kasih, Abang sayang ke Tuan Abang. Mari banyak. Iyo adik ke Tuan Abang. Adik Tuan Puteri Dewi paduka Adina. Aku mana pula? Weh, balik dia habis hari ni. Kau panggil siapa? Panggil adik lah, adik Tuan Puteri Dewi. Adik abang duk kasih, adik abang duk saya mari. Lah adik. Jodoh hijau. Adik kue. Abang tak murih, abang tak marah tu. Kita balik sama-sama. Tuan Puteri Seri Gading. Abang nak tinggal dah dia. Sudah hijau. Patik siapa dia? Adik Tuan Puteri Dewi bukan ni. Jom, patik. Mu pengatur tak ni? Cari hijau lah dah. Jual roti canang tak bubuh-bubuh pula dah. Cari hijau molek. Apa yang jadi pelik gitu pula? Bengok sungguh. Aku nak kira ikut tu. Marilah adik pada abang paduka adik. Abang tak murih, abang tak marah padamu. Banyak-banyak you adikkan pada abang paduka adik. Adik Tuan Puteri Dewi ni adik. Berkali aku ni serupa dengan Siti Dewi dah. Ada juga orang serupa iya anu mek kerkosi sorok serupa dengan iya. Aku serupa dengan Tuan Puteri Dewi. Rupa aku comel kali. Abang tak murih, abang tak marah dah pada mu adik. Banyak-banyak mari dekat abang. Lah kerawak Siti Dewi. Jadi abang panggil adik dah. Yo sungguh. Ada duit ke tak abang? Duit abang banyak. Kalau nak banyak mana pun, abang nak beri pada adik 10,000. Sikit 10,000. 20 sikit. 30 sikit. 1,000 kau sikit. Mu pengatur abang sama. Dia pengatur abang sama. Duit. 30,000. Tidak takkan 30,000 lah. Baru Danny hidup tu. Serupa dengan Siti Dewi. Jadi buat apa aku ni? Wah, no bengok ke ni. Tak ada arah aku. Aduh, dah berat kat lu kalau cara ni. Tapi mau nak keluar apa? Mak apa nak orang buang apa? Tak ada mana ni duit hanya? Duit kau apa boleh mak? Ajar duk bagi duit lah ni. Tak kenal aku dia kata Siti Dewi. Boleh juga dia apa? Tak boleh seria sama-sama boleh. Kita kongsi ya kalau lagu tu lah. Sama-sama boleh. Hari ni memang kau mana-mana pun. Kita ni kena royak molek. Abang rasa Allah buat dah lama dah tu. Dia royak lagi. Nak kira di bawah dah. Kadang. Itu dekat tu. Dia rumah. Royak lagi. Kira dah apa? Royak mai ke lalu? Dah tak apa dah ni. Aku tunggu ni. Di antara mak raja sekarang. Bengoknya dia bukan mudah. Bukan bagi bercara apa kalau begitu dia pun naiklah dari atas badan tak terus singgah sana. Bila dia naik dari atas badan tak terus singgah sana dia nak seruh lah Tok Mak. Orang tua katakan abang mak babu sian.
Buka surat nuju. Di sini mereka kerana masanya tidak teh. Bila serimah Raja Sekamu suruh Tok Babu Sana buka surat nuju, jawab kata Tok Babu Sana bukalah surat nuju. Dia bercerita bagi teman siapa dia yang ada, siapa yang tak ada dalam negeri. Jawab kata Sekamu orang lain ada ke semua tu. Cuma yang tak ada adik dia Tuan Puteri Siti Dewi. Orang tua Pok Dogo Kemaruk Lun Abang Woyok yang tak ada. Kata Tok Babu Sana, kenalah cari orang antara empat tu. Bila cari orang antara empat tu, bawa balik dalam kampung bandaran negeri. Negeri mau jadi aman. Negeri mau jadi emak mbakmu. Sejuk dingin seperti ular cinta mani. Seperti kundur dengan labu, kecil pohon, besar buah, tubuh butung, badan bertuah. Padahlah dulu setakat malam ni cerita ni. Terima kasih, selamat malam. Lain kali kita akan berjumpa semula pulaknya.